Ramai nak simpan emas, tapi tak semua faham mindset sebenar orang yang konsisten simpan emas. Yang pertama, simpan emas bukan untuk kaya cepat. Ramai ingat beli emas terus jadi kaya. Salah. Mindset sebenar, emas untuk lindungi nilai, bukan skim cepat kaya. Harga naik turun tu normal, tapi nilai emas kekal dalam jangka masa panjang. Yang kedua, fokus gram bukan harga. Orang biasa fokus harga mahal ke murah. Tapi penyimpan emas bijak fokus berapa gram mereka kumpul. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jangan tunggu harga perfect. Yang penting mula dan konsisten. Yang ketiga, emas simpanan bukan belanja. Emas bukan untuk dipakai dan dijual sebulan sekali. Mindsetnya betul, beli emas untuk simpanan jangka masa panjang. Anggap macam tabung nilai masa depan, bukan aksesori. Kalau nak manfaat sebenar dari emas, ubah mindset dulu. Fokus lindungi nilai, kumpul gram dan simpan konsisten. Mindset yang betul, hasilnya luar biasa. Jadi, bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau rujuk pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.